marah cantik benar tu. Dulu Puteri William kahwin, ambil tanya ni. Bukan Puteri William, Putera William. Sampai orang nak pindah, saya ambil gambar dia kahwin dulu. Rapatlah sikit. Rapat sikit. Di. Kau masukkan sikit. Tu tulang tu, reflect tu. Okey, Man. Gelap lah muka abang ni. Abang ni memang gelap, Man. Ingat Muslim. Ada lampu suruh ni. Aku kecil buat apa pula? Kau kan Man flash punya lah flash kau tu. Okey. Masuk sikit ni. Sini okey, Man. Kau tak payahlah senyum ni. Kau tak senyum, akak tu senyum. Aku gembira, Man. Diorang ni dah kahwin. Oh, gembira. Banyak rintangan diorang lalu bersama, Man. Lama couple ni, couple clash, Man. Baru ni alhamdulillah kahwin juga. Boleh lah. Okey, dah cantik dah. Cantik je, lawa je. Okey. Apa kata janji kan kita ambil latar belakang ke laut? Betul. Kita ambil gambar berlatarkan belakang. Kat sana. Ya. Mek. Janganlah takut. Ini cantik. Masuk. Ini cantik. Ini yang cantik. Ini boleh jadi. Podi. Okey, podi. Kau masuk ni. Sini. Okey. Cantik. Jangka. Okey, 1, 2, 3. Cantik je. Okey, sekarang akak dukung abang. Tak boleh, tak senonoh. Abang dukung akak. Cepat lo. Abang. Man, jangan, Man. Dah berenang lah tu, Man. Pengantin berenang, Man. Cantik. Pengantin berkenang tak pernah dibuat lagi. Putera William pun tak buat. Cantik. Tak orang berkenang. Kau nak masuk, kau masuk sekali lagi. Kau berkenang sekali lagi. Pergi juga. Pakai. Terus kerja lah. Jatuh dalam laut pula berenang pula pengantin ni. Poji. Gambar ni paling kelakar sekali, Ji. Dia boleh berenang pula kat laut ni. Gila punya pengantin ni. Aku rasa gambar ni akan menjadi kenangan dalam hidup diorang tau. Ji, besok kau, aku minta tolong Tolong post gambar-gambar ni semua, Ji. Boleh, Ji? Siapa? Aku. Engkau seorang je makhluk kat sini, takkan aku cakap dengan gitar pula. Ji? Amboi, kau main suruh. Macam aku ni dispense kau je, kan? Besok aku bagilah upah kat engkau. Tu pun nak berkira dengan aku, Ji, kau ni. Yelah, cara tu. Kau ingat sikit, Man. Kau tu menumpang tau mak aku tau. Kalau tak ada mak aku dengan aku ni sepupu kau ni, kau duduk dengan Udin gila tu dekat bawah pokok pinang tu tau. Sama-sama share kongsi boxer. Nak? Numpang ni, sensitif ni, Ji. Terasa ni, Ji. Kau janganlah macam ni. Tu sama aku dengan si Udin gila pula. Alah, Ji, kau jelas satu-satunya, Ji, sepupu aku dalam dunia ni, Ji. Salah kau menumpang kasih dengan kau dengan mak kau? Tahu pun. Poji, Man masuk tidur. Sekejap lagi, Mak. Ada discussion ni. Ji, kau ni aku tengok last ni. Sensitif sangatlah kau ni. Kau ada masalah? Aku ada masalah ni. Lain kali bagilah tahu kalau ada masalah. Ji, masalah ni. Inilah masalah aku ni. Inilah dia masalah aku. Oh, kau cakaplah kau ada masalah ni. Aku boleh tolong. Nah, Ji. Untuk esok upah. Bukan tu maksud aku. Tapi upah tetap upah lah, kan. Tapi maksud sebenar aku nak jadi macam kau. Kau tahu tak? Aku nak ada kerja, ada banyak duit macam kau. Kau faham? Kau nak jadi macam aku, nak jadi fotografer macam aku. Kau ambil gambar pun kelak macam mana nak jadi fotografer macam aku. Macam aku ni lain, aku memang dilahirkan tu pandai. Astaghfirullahalazim. Bukanlah maksud aku nak jadi macam kau tu. Aku betul-betul nak jadi macam kau. Ambil gambar semua. Tak ada. Maksud aku nak jadi ada duit. Tapi aku nak buat benda lain. Aku nak buat sesuatu yang lain. Oh, kau nak cerita pasal duit. Aku tak cukup bagi kau duit lah ni. Kau nak aku tambah lagi lah ni. La ilaha illallah. Bukan. Alah, macam manalah aku boleh sepupu dengan kau. Baik aku sepupu dengan si jenak ngok-ngek tu, kau tahu tak? Aku nak ada ni. Nak ada duit. Senang.
macam kau. Tapi bukanlah jadi macam kau. Kau faham? Ya, aku tak faham lah. Kau nak jadi apa sebenarnya ni? Ha? Wait. Go to bed. Cepat masuk tidur. Kau nak tunggu apa? Hantu Jepara masuk dalam rumah ni sebelum aku naik hantu kau tidur. Puji! Mak kau nak jadi hantu. Aku rasa belaan naik utih dah masuk dalam badan dia ni. Sebelum kita kena, baik kita masuk tidur. Baik kita masuk dalam. Baik kita masuk dalam sekarang. Mak kau dah kena sarut hantu, baik. Selamat malam, Utih. Selamat malam. Ni si Man ni tak nampak dia pergi mana? Keluar, Mak. Pergi pekan. Pergi bank rasanya. Bukan ke pejabat pos dengan bank tu sebelah-sebelah aja? Kenapa tak Man je yang postkan album tu? Mak. Bank dengan pejabat pos kan sebelah-sebelah kan? Alah, bodohlah si Man tu. Orang pula. Bodohlah dia tu. Tapi Mak rasa orang yang cakap depan Mak ni pun sama bodoh. Hai, Mak. Apa punya Mak ni cakap anak sendiri bodoh depan halayak ramai ni? Apa Mak ni? Tak. Mak tak masukkan. Mak terlepas cakap B. Mak cuma nak cakap do. Oh, macam kau ni gana tu. Lu nak pergi mana, bro? De. Mak ni selalu sangat lepak dengan si Senah tu. Cakap pun macam orang moden. Mak pun orang moden. Mak. Ni baju siapa ni? Ini baju Mak Jah. Mak Jah kahwin lagi? Bukan dia nak kahwin. Anak dia nak kahwin minggu depan. Mak, anak Mak Jah bukan semua dah kahwin ke? Tak. Ni anak tiri dia sebelah datuk dia. Oh, dengan si Haji Dobi tu. Dah, cepat jangau. Cepat jap. Lepas tu pergi pejabat pos. Mak. Baju pengantin Mak tak jahit pula. Baju pengantin Mak tak jahit. Mak Andam yang jahit. Mak Andam? Dahsyat dah butang dia. Tengok. Kemas tak? Aduh, Manis kan? pandai anak Mak. Tengoklah anak siapa. Mak Siti, tukang jahit. Tapi kan, Mak, korang terfikir juga tau. Kenapa Mak sendiri tak nak jadi Mak Andam? Kenapa tiba-tiba merepek ni nak tanya Mak punya cita-cita ke apa ke? Dah memang hati naluri tu memang tak minat nak jadi Mak Andam. Nak buat macam mana? Lah, habis takkan Mak tak ada cita-cita? Mak tak ada cita-cita? Ada, tapi Mak malu nak cakap. Oh lah, mengada-ngada lah Mak ai. Dengan anak sendiri pun nak malu. Cerita je lah. Mak malu di halayak ramai. Mana datangnya layak, Mak? Kita berdua je dalam rumah ni, Tapi kalau Mak cakap cita-cita Mak, jangan ketawakan Mak tau. Okey, promise. Orang tak cerita dengan si jenab CNN tu. Mak jangan risau. Rasa Mak akan dijaga. Sebenarnya kan, cita-cita Mak dari darjah 1 sampai darjah 6, Mak teringin nak jadi angkasawan wanita pertama. Angkasawan? La ilaha illallah. Mak, orang dah cakap. Jangan borak dengan si Deris tu. Deris tu tak betul. Gila. Tengok, Mak pun dah merapik dah sekarang ni.
untuk dijual. Kak Pun. Ni. Cita-cita kita ni mestilah berdasarkan kepada apa yang kita minat. Janganlah bila kita minat, kita tak berusaha. Kita kena berusaha untuk mencapai cita-cita tu. Tapi biar logik, mesti kena dengan persekitaran. Kena ada kena-mengena. Macam mak punya cita-cita tu sebenarnya, memang jangan harap lah, memang takkan tercapai punya. Mak jangan cakap macam tu, Mak. Kalau kita ada cita-cita, kita kena kejar, Mak. Kita kena usaha untuk dapatkan. Macam si Haji Derih. Mak, cita-cita dia nak kahwin dengan orang muda kan? 2 bulan lepas, Mak tengok sendiri apa jadi. Kahwin dia, Mak, dengan si Tini. Tini, anak Ayub. Promoter Jasko tu. Tini umur 22, Mak. Haji Derih umur berapa? 59. Bernanah. Usaha, Mak. Kena kejar. Baru boleh dapat. Tu cita-cita Hajah Fatimah tu. Hajah Fatimah? Cikgu Timah. Mana nak tahu, Mak. Baru 2 minggu pindah sini. Tak sempat nak cari story. Bukan 2 minggu semalam pun pindah. Dan semalam, Cikgu Ilya. Tak sempat nak bertemu ramai. Dah jangan mepek-mepek. Tu semua tak penting. Yang penting ni diri Koji ni sendiri ni. Takkan tak ada cita-cita. Cuma apa yang Mak tahulah selama daripada kau kecil sampai ke besar, sampai sekarang ni kan, selalu tolong Mak potong kain, jahit baju kan. Mestilah nak kena ada satu ke arah cita-cita yang cara profesional. Mak, kalau orang nak buat jahit baju semua kan, Mak, orang nak terus jadi terkenal, Mak. Orang nak terkenal kat dalam Malaysia, Mak. Satu Malaysia, Mak kenal. Kalau boleh, satu dunia, Mak. Masuk e-news. Cakap tu bukan melangit lagi. Tak payah bergarang nak cita-cita menggunung jauh. Bum, jatuh, merundum, terlongkak. Masa tu bau padan muka, bau kenal dunia. Mak ni. Tadi beria-ria ajak orang borak. Cita-cita kejarlah apalah. Ujung-ujung, Mak drop orang kat sini juga. Sakit ni hati ni terasa. Patutlah Abah kahwin dengan si Leha Bisu tu, Mak. Abah buatlah apa pun. Hati tak terasa pun. Sikit pun tak terasa. Dah lah, Mak. Orang pergi pejabat pros dulu. Sampai hati buat Mak macam ni. Mak bukan boleh sedih tau. Mak kalau keadaan macam ni, kalau ingat kenangan silam, Mak mesti sedih tau. Alah, dah lah, Mak. Sebenarnya kau tak tahu sejarah silam Mak. Mak ni kahwin paksa. Cucu tengok gambar tu, saksi tu, gambar belakang muka Mak pasang je. Mak kahwin paksa. Mak tak nak sebenarnya. Mak, bukan Mak yang kena kahwin paksa. Abah yang kena kahwin paksa tu. Tengok tu, terjongkit-jongkit misai dia, Mak. Mari duduk sini. Memang cerita sejarah silam, Mak. Dah lah, Mak. Mari kita duduk balik. Dah. Kita cerita banyak. Pergi pejabat. Mana cerita macam ni, Mak? Mana cerita kisah Orang pergi dulu, Mak. Orang pergi dulu, Mak. Kisah silam, Mak. Kau tak tahu asal-usul Mak siapa. Mak ni sebenarnya keturunan bangsawan tau. Alah, dia ni orang tengah baca sok khabar nak terjah-terjah pula. Aku rasa aku dah makin tua dah, Man. Kenapa? Baru jalan sikit ni aku dah mengah. Kau dah mengah, kau dah pergi pejabat pos? Baru nak keluar ni, Man. Apa pasal sekarang nak pergi dah pukul berapa dah ni? Kau dah boleh keluar kan? Asal kau tak terus pergi tadi pejabat pos? Aku bukan tak nak pergi. Orang ramai sangat beratur. Beli stamp katanya. Lagi satu memang kau nak kasi kau duit. Nak upah kau pergi. Kau kan penganggur kat kampung ni. Wah, melampau betul mulut kau, Man ni. Pasal tu kau jongang tau. Mulut kau melampau. Tak apalah. Dah tak ada Tuhan nak macam ni. Ni, Puji. Tadi aku pergi pekan, kau tahu tak? Aku nampak... kau kena Kak Pun. Kapun? Kapun? Yang kecil-kecil kau suka ngendap dia tengah sidai baju tu. Kapun. Kak Pun yang cantik tak Kak Pun? Kak Pun cantik tak Kak Pun? Oh, Kapun. Cantik yang Kapun. Itu Kak Pun kalau dah cacat. Kak Pun belum cacat lagi. Tak macam tu dia buat. Oh. Kau tahu tak apa aku nampak? Salah dia. Kak Pun, aku nampak butik dia. Dia tulis nak jual butik. Butik untuk dijual. Dia nak jual butik dia? Kapun?
03. Assalamualaikum. Kak Pun. Saya ni Oji. Oji. Anaknya Mak Siti. Mak Siti tukar jahit. Tak, Mak Siti. Dandanya si Bidin. Ya. Bidin yang kahwin dengan Leha Bisu. Poji. Kak Pun bukannya apa, Pozi. Kena ikut suami pindah ke Labuan. Maklumlah suami Kak Pun askar. Kena ikut arahan. Kak Pun ni isteri dia kenalah ikut sama, tahu. Memang patut pun Kak Pun buat macam tu. Untung Abang Zulkifli dapat isteri yang solehah macam Kak Pun. Tapi itulah Kak Pun. Saya ni pun datang nak menanyakan. Kak Pun nak jualkan butik ni. Berapa harganya? Tak adalah mahal sangat. Yang penting ada orang yang sanggup beli. Kalau tak ada bayar ansur-ansur pun, Kak Pun tak kisah. Cantik Kak Pun. Memang cantik. Saya suka dengar perkataan ansur-ansur tu. Sebab saya boleh buat macam tu Kak Pun. Tapi itulah, ansur-ansur pun kenalah tahu juga kan berapa agak-agaknya yang Kak Pun rasa nak jual butik ni. Barang semuanya dah ada. Pelamin ada, baju pengantin ada, gubahan bunga ada, gubahan hantaran ada. Semuanya ada, Pozi. Alhamdulillah. Kira macam beli package lah ya Kak Pun ya. Beli kedai dapat barang-barang semua sekali ya kan Kak Pun kan. Tapi itulah. Dia ada kedai dengan barang-barang semua. Saya ni nak kena tahulah Kak Pun. Berapa harga yang Kak Pun nak jual tu? Yang penting, orang yang nak beli kedai ni, dia mesti pandai. Dia mesti pandai desain baju, gubah bunga, gubah hantaran. Barulah ada orang tertarik nak berlanggan dengan kita. Betul tak? Betul Kak Pun. Memang itu penting tu. Nak jadi peniaga tu memang kena pandai berkata-kata. Memang Kak Pun pandai berkata-kata. Dari tadi saya tanya, satu pun dia tak jawab lagi ya Kak Pun ya. Jadi saya nak nanyalah untuk kali yang ke-7 rasanya ni. Tanya. Berapa Kak Pun jualnya? Harga ringgit Malaysia berapa? Pozi, bukannya senang nak berniaga ni tahu. Kita kena banyak berkorban. Kau dengar sini. Berkorban masa, berkorban wang ringgit, berkorban tenaga. Semualah kena berkorban. Kau tahu tak, Pozi? Ya, Kak Pun. Susah nak berniaga, tahu tak? Ya, ada yang terkorban ni Kak Pun. La ilaha illallah. Saya nanya kan Kak Pun. Tanya, boleh tanya ya Kak Pun? Tanya. Kak Pun izinkan saya bertanya Kak Pun ya? Kak Pun izinkan. Yalah. Kita pun bukan orang lain ni dah. Kak Pun pun kawan dengan mak saya kan? Kak Pun. Ya. Berapa harga kedai Kak Pun? Pozi, cantik tak butik Kak Pun ni? Cantik kan? Cantik kan? Ya, cantik Kak Pun. Tapi berapa harganya Kak Pun? 10,000? Banyak tu. Alamak, bukan bayar sederak pun. Bayar suansur. Tak sederak pun banyak tu. Alamak, tolonglah Mak. Mak. Bukan ke bulan ni turn Mak punya duit kutu? Ajar 5 dengan Cik Esa dah bayar belum? Mak dah ambil. Awal dah Mak ambil eban. Dah, Mak ambil eban buat apa? Mak nak rolling baju-baju Mak. Aduh, Mak ni. Mak duit kutu ni untuk guna benda-benda gini lah. Buat apa Mak pergi ambil eban? Kau jumpa Kak Pun apa pasal tak ajak aku? Lah, buat apa pun aku bawa kau pergi jumpa Kak Pun. Gitu juga harganya. Bukan dapat murah pun. Siap-siap dia up lagi tengok muka kau. Tak ada, jangan cakap macam tu. Aku nak ucap selamat tinggal je kat Kak Pun. Dengan Kak Pun pun nak try. Mana tu dapat? Apa benda ni try Kak Pun apa? Kak Pun try apa ni? Itu tak penting. Yang penting sekarang ni fikir macam mana nak dapatkan 10,000 tu nak kasih kat Cik Pon tu.
Mak. Mak. Apa? Mak, sebelum Abah kahwin dengan Leha Bisu tu, takkanlah tak ada apa-apa langsung dibagi dekat Mak dia tinggal apa-apa. Takkan dia tak ada tinggal Mak cincin, gelang, rantai, ada loket ke? Tak ada. 1 sen haram pun tak ada. Kalau dia tinggalkan mak ni banyak harta, tak ada maknanya mak terkedek-kedek duk je baju kampung ni. Nanti dia nak bayar ansuran macam mana? Kak pun kata nak bayar ansur, bagi dia duit muka RM5,000. Lepas tu bulan-bulan bayar dia 500 ke 1,000. Maknanya kalau RM500 pun boleh, Mak. Janji lebih pada 500. Ji, aku sebenarnya bukan tak nak tolong kau. Kau jelas sepupu aku dengan Mak Siti kat dunia ni. Aku rasanya macam boleh tolong. Man, kau nak tolong aku ke, Man? Aku kasi kau RM3,000, lagi RM2,000 kau cek sendiri. Man, betul ke ni, Man? Betul kau nolong aku ni, Man? Yalah. Man, kalau begini betul, Man. Kau dah sepupu aku dunia akhirat, Man. Man, aku sayang kau, Man. Man, aku sayang kau, Man. Mesti aku cium kau sikit, Man. Makcik, tolong Makcik. Man. Ni makcik pun nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab Man sudi tolong Pozi. Macam ni dah apa kata sebab makcik pun tutang budi pada Man. Biar makcik je lah cium Man. Ni betul-betul Mak, tak payahlah, Mak. Elok-elok jadi sepupu, jadi bapak pula sekarang. Cuma nak saudara je. Hanya ini tak boleh tahu ni. Dia ni nafsu ni kuda ni. Sini. Aduh, aku tak nak. Alah. Alhamdulillah, Man. Berjaya juga aku nak memiliki butik aku sendiri. Kau buka butik ni pun kau kena ingat, aku dengan mak kau yang tolong tau. Tak ada kita orang tak terbuka dengan butik ni. Amboi kau cakap mengungkit kau Kau ni perangai sama macam siapa tau. Lancolang tu kolang. Sakit apa tu? Sakit sendi tulang. Bukan nak mungkit. Aku nak ingatkan kau supaya tak lupa daratan. Takkanlah aku nak lupa daratan. Aku tahu siapa yang nolong aku, siapa tidak. Kau dengar sini, Man. Sekarang aku dah ada butik pengantin. Orang nak kahwin, cari aku. Diorang kahwin, takkan diorang tak nak ambil gambar. Masa tu aku sub dekat kau. Itu yang aku nak dengar, Poji. Kita kongsi rezeki. Tak gitu? InsyaAllah. Tapi yang paling best ni, aku yakin kedai kita ni akan berjaya. Kita satu-satunya kedai butik pengantin yang ada di sini. Iyalah. Orang nak kahwin mesti cek kau. Lagi satu kedai Abang Harun tu sikit punya jauh. Abang Harun? Abang Harun cucu Mak Timah lembut. Kak Timah memang lembut. Dia perempuan. Ni Harun yang lembut. Harun Au. Abang Harun Yuos. Aku ingat. Selamat datang ke butik Abang Harun. Kalau you all nak kahwin, I design baju. Jangan kata kilaf di Katy Perry pun nangis dik. Makan nanti. Yang tu kan? Iyalah. Okay. Dah, sekarang ni kau pergi ke kedai beli cat. Nak macam kedai ni? Betul lah, buruk lah. Kan? Kapun ni memang tak ada taste. Ada hati tanya, cantik tak kedai Kapun? Kalau lu, Dik. Cantik tak? Cantik macam kau. Dah lah. Aku harap kali ni memang jadilah perniagaan. Betul, aku pun harap. Good luck. Tapi perasan tak? Lepas je kita plan buka butik ni, butik Kak Pon tu pun tutup. Maknanya apa? Maknanya memang rezeki kita lah. Memang satu-satunya butik ni kat sini. Tak ada persaingan lah kita. InsyaAllah. Excited je. Kan? Cuba tengok Mamat tu. Menjadi satu cinta, ku rasa hadirmu menyempurnakan aku. Tapi cinta bukan milik kita semua. Asal dia peluk semua macam tu. Jadi kot.
Woi! Aduh, yai. Ini yang tak syok ni. Barulah plan baik-baik dia. Potong betul lah. Man! Man! Woi, Aduh, potong Man, potong. siapa potong? Potong apa? Man, ada orang baru buka butik pengantin baru sebelah kedai kita, Man. Ah, kau biar betul semalam tak ada pun. Ya, memang tak ada. Baru lagi. Baru sesangat. Baru. Siapa? Cakap dengan aku siapa? Lah, tak tahulah, Man. Takkan aku boleh kenal pula. Tapi, Man, toke dia begini cap, Man. Toki. Kau cakap lagi sekali. Tapi, Man, tuan punya kedai cun, babe. Cun Dia tu cun Kecil mata ni. Apa nampak macam Hemisearch. Mana butik ni? Mana butik? Jangan Mana? dulu. Ha. Yang itu, satu, dua. Ha, itu kedai ni. Ini butiknya, Man. Nombor 2 tu. Nombor tiga. Mana awet tu? Tak ada pun. Awet. Weh, mana lah aku tahu. Takkan kau nak suruh aku panggil kau dalam kedai lah tu. Alah, awaknya. Meleleh lawa syut. Kau pun meleleh. Ha? Kau jangan mengada-ada. Semua orang kau nak try. Kau jangan nak jadi macam si Karim. Karim mana? Karim anak Junub. Semua orang nak di-try ni. Kau jangan mengada. Kau, kalau tak bercerita pasal orang kampung satu lagi, memang tak sah. Masih nak murukkan orang je. Sekarang ni aku tak kira. Siapa cepat, dia dapat. Dia patah balik. Mira! Ya. Mira, kau dengar tak? Mira! Apa dia? Mira! Cepat. Apa dia? Mira, kau... Ha. Kau ingat tak jantan tadi tu yang peluk tiang tu? Ha, kenapa? Okey. Aku tu tak apa dia buat sekarang. Dia tengah mengendap-mengendap dekat kedai kita sekarang ni. Dia tengok kedai kita sekarang ni. Aku tak tahu apa dia nak buat sekarang ni. Dia ajak kawan lagi. Kau rasa? Ya ke kau ni? Ya Allah. Kenapa aku nak tipu kau pula? Jom kita tengok Raja. Tak nak. Sekejap je. Kita tengok je. Mana tu kau salah pandang ke? Jom. Tengok dah. Mana? Tu. Depan sikit. Tu. Nampak tak? Kenapa pelik sangat orang kat sini ya? Itulah pasal aku pun takut. Sebab itulah aku panggil kau. Aku takut. Lepas kamu. Seram juga aku tengok orang kat sini. Kan rasa dia macam tu. Apa kita nak buat? Report polis. Kau ni tak payah nak sampai-sampai report polis. Pokoknya kita salah anggap kan, buat malu je lah. Kenalah. Kita kena buat sesuatu. Habis nak buat apa? Kalau dia nak bunuh kita ke apa ke, kau tak takut? Kau... Apa? Kau bertenang dulu tak? Okey, kau cakap dengan kau. Kita bertenang dulu. Kok mana tahu dia belaga apa lepas ni kan? Tahu lah. Tapi tak nak iri sangat. Mana awet tu? Mana yang naik seorang? Yang naik seorang yang tangan berparut tu. Mana? Lah, kau ni soalan tak apa-apa. Manalah aku nak tahu. Dia nak keluar ke dia nak masuk ke, suka hati dia lah. Mana boleh paksa. Kalau macam tu aku nak pergi sana lah. Kau jangan nak buat gila, Man. Kau jangan buat gila, Man. Man, kau gila lah, Man. Tak payah. Abi, dia tak ada. Aku nak pergilah sana. Lah, nak cakap-cakap lah. Tak payah nak tepuk-tepuk lah. Bila aku tepuk kau, yang kau tepuk aku balik, kenapa? Mana kau tepuk kan? Ni, dua tangan aku kat depan. Mana aku tepuk kau? Ni tangan aku. Bila aku tepuk kau? Akulah tepuk. Kau ni tak ada kerja lain tau. Ngintai. Mana ada ngintai? Orang nak cat tiang ni. Nampak ni? Ni mesti tak ada kerja lain ni. Orang internet ni.
Jangan mimpi dia orang kan. Tahu takut. Dah, cuma. Jom. Mana muka? Mak, macam ni cantik, Mak. Macam ni cantik ke? Macam ni cantik? Bunga tu memang cantik. Tapi sekarang ni kita nak tunjukkan telekong ni. Bukannya tunjukkan bunga tu. Boleh tapi kat tepi-tepi tu biar nampak telekong tu. Hantaran ni kain mahal-mahal macam ni. Gini Mak? Tepi sikit-sikit. Manis je. Lepas tu nak tambah ribbon ke apa, tambahlah. Macam tu lah. Tak sangka kan, Mak? Akhirnya hidup kita ni kena-ngena juga dengan kain jarum dan gunting. Sama macam keluarga Tok Ngah Ipin tu. Dia keluarga nelayan. Kena-ngena dengan bot, dengan dayung, dengan jala. Kan, Mak kan? Dah memang dah tertulis. Dah rezeki kita cara macam ni. Jadi kita kena buatlah betul-betul. Kita kena ikhlas. Biar Tuhan tambah lagi rezeki kita. Kita jangan ada perasaan dengking orang. Tak baik tau. Tahu. Kau tak payah nak piling-piling lebih sangatlah si Poji. Engkau tu baru nak bisnes. Entah besok lingkup agaknya bisnes kau tu. Man. Engkau ni asal buka mulut dia menyakitkan hati orang kan, Man? Kau nak jadi macam si Munir, budak ujung kampung tu. Munir mana? Munir yang bibir rosak tu, berkulat bibir dia. Kerana mulut lah tu suka menyakitkan hati orang. Tengok akhirnya apa jadi. Bini dia pun tak nak cium dia lagi, Man. Selisih macam tu. Aku bukan nak marah kau, Poji, makcik. Aku nak ingatkan kau biar kau berada di garisan realiti yang sebenar. Aku tengah realistik lah ni. Kau ni kenapa? Tak adalah, bukan aku nak marah. Dengar cakap aku ni. Kau kena ingat sekarang ni kau dah ada pesaing. Dah ada orang buka butik kat situ? Mak. Ada 2 orang budak perempuan baru je buka. Tak daripada mana entah datang, tiba-tiba je muncul. Bila? Baru lagi. Sebelah pula tu kedainya. Baguslah kalau ada pesaing. Tapi biarlah bersaing dengan cara yang sihat. Jangan ada perasaan dengki-mendengki. Dia rezeki dia. Kita rezeki kita. Jangan ada nak tabur pasir kat piuk nasi orang. Tak bagus. Nak sembur-sembur semua tu tak bagus. Tak elok. Astaghfirullahaladzim, Mak. Takkanlah nak buat gitu, Mak. Contoh dah ada, Mak, dekat kampung ni. Tu. Cucu si Utih tu baru meninggal. Muka berulat, Mak. Kuat sangat menyantau orang. Bibir terkeluar je ke depan gitu. Meniup santau. Tengok dah jadi satu ni dah. Kan cantik tu. Cantik lah, Mak. Mak, yang ni nak lipat macam ni je ke? Atau biar gini aja? Ni kenapa ni? Dah tiba-tibanya mak suruh kau lipat telekong ni yang kau nak berlipat-lipat kaki, nak berlembut-lembut ni bagai kenapa? Ni dah pantang aku ni. Daripada kecil aku cakap dengan kau suruh keraslah. Kita kena tunjukkan kat masyarakat tak semuanya lelaki yang terlibat dalam pekerjaan menggunting kain ke, memasak ke, lembut. Kau kena keras. Kau lain-lain kau memang keras. Kau jangan nak buat hal tahu. Kita kat mana lah? Sarapan dekat roti canai depan sana nak tak? Sedap kau. Aku tahu. Aku tahu lah. Bapak aku dulu selalu bawa aku. Apa tu? Jangan-jangan dia ni lah yang beli butik kapun tu. Kurang ajar. Dia kata tak ada orang nak beli butik kapun tu, tahu tak? Maknanya sekarang ni kita dah ada persaingan. Patutlah dia orang duk ngintip-intip skoden-skoden kita hari tu kan? Rupanya. Kita kena buat sesuatu. Peliklah aku. Macam mana dia orang boleh terfikir nak buka kedai kat situ pula, Alah, Poji. Engkau terbaru nak bisnes, Poji. Orang cantas tu biasalah. Aku ni, mamples siapa tak kenal satu alam maya kenal aku pun ada pesaing juga. Kau jangan risaulah. Tak adalah. Aku sebenarnya tak kisah. Tapi aku nak nanya kau. Kenapa time aku nak berniaga, baru dia orang pun nak berniaga? Sibuk nak buka dekat sini pula tu. Kau tahu ni perangai siapa? Perangai Cik Una. Cik Una mana? Cik Una yang duduk belakang rumah Haji Taib tu. Mak kau tu Cik Mona lah. Mak aku Mak Siti. Tak kisahlah. Si Cik Mona tu. Kau ingat tak time si Adi nak berniaga karipap?
Dia pun sibuk meniaga karipap belah kedai si Adil. Lepas tu si Ada nak meniaga burger. Dia buat apa? Dia pun meniaga burger sebelah si Ada punya kedai. Punya hati busuk. Sebusuk-busuk hati. Hati Cik Munah lah. Mana aku tak marah? Dah, cukup dah nama kampung nak sebut. Dah tak nak sebut lagi dah. Tak ada, Cik Munah je yang meniaga takat ni. Mutamat? Mutamat. Kalau mutamat baguslah. Kita bisnes, kita dorang bisnes dorang. Biarlah, apa kau nak risau? Alah, ada rezeki kita ada lah. Kau naik apa laju, Nok? Ni edit gambar. Ku sedar ku tak seberapa jika dibanding mereka yang jauh lebih megah bagi diri ini. Apa yang mampu ku berhias hanyalah hati yang ikhlas terpendam simpan untuk dia yang sudi mencintai aku bukan seadanya, mencintai aku bukan karena rupa dalam waktu satu, dalam waktu tiba ku harapkan dia rela mencintai aku bukan seadanya, sanggup menerima insan tak sempurna, atau mungkin cinta sebegitu hanya kisah berwisata. Man, kenapa tak ada orang datang butik kita ni? Manalah aku tahu. Kau jangan main bantai mana tak tahu je, Man. Dah nak ujung bulan ni. Kita dah nak kena bayar macam-macam tau. Alah, kau sabarlah. Tawakal je lah. Sabar, Man. Sabar sampai bila, Man? Kau ingat ni semua ni kecil-kecil punya barang ke? Ni semua kena bayar tau. Man, aku nak tanya kau. Kau rasa-rasa kan butik budak-budak perempuan tu ada tak orang datang? Tu aku tak tahu. Aku tak biasa jaga tepikan orang tak macam kau dengan mak kau. Semua cerita orang kampung kau tahu. Kau nak tahu, kau tanya dia sendiri. Aku rasa zaman sekarang ni dah tak ada orang kahwin lagi lah, Man. Semua main kahwin lari je ni, kan? Betul. Jadi sekarang ni kita buka kedai kat Thailand. Buka butik kat Thailand. Kita buat package orang kahwin lari. Macam? Lepas tu kita bagi package yang menarik, Man. Kahwin lagi, package dia island hopping. Tak pun scuba diving. Biar dia mampus kena makan jerung masa scuba diving tu. Cik, kalau kata yang itu tak ni, yang ni saya ada lagi satu ni. Ni lagi baru, paling latest. Saya baru je siap jahit baju ni. Baru je siap. Kalau cik pilih ni, memang tak pernah ada orang pakai ni. Belum ada orang nak sewa ke beli. Memang tak ada lah. Cantik ni. Abang cantik kan baju ni, bang? Ni dia. Cik, ni contoh gubahan. Nanti kita akan gubah. Ikutlah apa barang yang nak. Macam ni, saya letak coklat nanti. Sesuaikan dengan tema you all. Abang, cantiknya gubahannya, bang. So, abang okey ke dengan gubahan dan baju ni semua? Okey, cantik sayang. Kalau tak okey, cakap. Jangan buat pilihan. Lepas tu tak fokus. Nanti kalau salah pilih, nanti kan menyesal pula. Apa awak cakap ni? Lain macam je. Tak adalah. Tak ada apa lain macam pun. Tapi ialah kita ni kalau boleh kahwin biarlah sekali kan. Janganlah banyak-banyak kali pula nanti. Jadi kalau kita nak buat pilihan yang terbaik tu bukan setakat daripada baju je, daripada gubahan je. Calon pun kita kena pilih yang baik-baik lah. Apa maksud dia ni bang? Lain macam je dia sekolahkan kita ni. Entah, abang tak tahu sayang. Kenapa dia cakap macam tu? Boleh tak awak cakap terus terang? Kalau tak suka kami beli di sini, cakap.
kami tak suka nak berurus niaga dengan orang yang berdolat dalih ni. Jangan tanya saya, Cik. Tanya dengan bakal suami Cik ni. Bakal isteri dekat sebelah mata pun dia boleh main-main mata lagi dengan perempuan lain kan? Bukan dengan aku je, dengan kau pun kan? Dah lah. Ni customer ni. No, dia customer tak customer. Kalau tak betul, kita kena bagi tahu. Aku nak bagi tahu je dengan dia ni, jangan salah buat pilihan. Jangan kahwin dengan buaya macam ni. Nanti besok tak bahagia, sakit hati, makan hati kan susah. Bakal isteri sebelah dia. Dia main mata dengan kita, kau gila. Aku faham, tapi ni customer dekat depan ni, kau dah melampau ni. Itu je sebabnya. Nampaknya bukan rezeki korang lah nak jadi wedding planner kami. Bakal suami saya ni memang macam tu. Itulah bang, kita ke butik lain lagi bagus. Cik. Apa kau dah buat sekarang ni? Cik. Kau nampak tak sekarang apa dah jadi? Kan aku dah cakap dengan kau banyak kali dah. Customers is always right. Manalah aku tahu. Kau tak nampak tadi lelaki di mata dia klinik kau Dah aku nampak lah itu customer. Okey, sekarang ni confirm kalau dia pergi belah situ maknanya apa? Maknanya dia pergi kedai si sotong tu kan? Kita dah tak dapat customer tau. Apa kita nak buat sekarang? Kan, aku dah agak dah. Kita mesti melepasnya pelanggan ni. Kau tengok apa jadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap selamat datang ke butik Fauzi Glam. Ada apa-apa saya boleh bantu? Mana Mak? Mak kat rumah lah. Tapi tentang ini dia tak ada kat rumah. Dia dekat rumah Mak dengan Misbah. Tengah bincang pasal tanah arwah Haji Mosid tu. Tanah tu 7 nama nak dijadikan satu. Itu yang dia duduk bincang tu. Dia tak datang sini ke? Tak pernah mak saya datang sini. Habis tu, siapa yang jaga butik ni? Lah, saya lah yang jaga. Nama butik ni Fauzi. Saya lah Fauzi. Boleh ke? Keras semacam je. Awak ni kreatif ke? Betul lah sayang. Rasa-rasa abang kerang macam ni. Kreatif ke? Ish, tak nak lah. Jom kita pergi butik lain. Jom lah sayang. Betul ke ni? Pasal apa ni? Dia nak suka lembut sebab laki dia pun lembut juga. Bang, Kak. Nanti dulu. Sabar, dengar dulu. Kak, bang, Macam tak jadi je dia dengan kedai mamak sebelah ni. Wedding planner terbaik tahu kat dalam daerah ni. Saya boleh buat punya. Alah. Okey, aku rasa memang tak jadi. Aku rasa kita ada masa untuk try balik. Boleh punya. Dah. Cukup. Saya tak selesa bekerja dengan lelaki keras macam ni. Saya pun. Jom, Mas. Aduh, susahlah macam ni. Lembut. Ada. Cik, kejap. Awak lagi? Awak nak apa? Saya nak minta maaf pasal yang tadi tu. Dia ada maaf ni. Alah, Cik, janganlah cepat sangat dah ada maaf. Cik, macam ni. Sebenarnya kan, dia tak sengaja tak ada niat apa pun. Dia nak jaga maruah seorang wanita. Betul. Dia dengan tu, kami nak menebus kesalahan kami, nak minta ampun sangat-sangat. Kami akan tawarkan pakej yang paling istimewa sekali untuk akak dengan abang. Abang, akak cukup. Diorang ni memang penipu. Diorang ni memang penipu gila. Okey, sebenarnya kalau nak tahu baru-baru ni ada kes yang penyanyi kena tipu pasal perkahwinan tu. Diorang ni lah yang punya kerja. Hey!
Cepat sikit. Biar aku settle kena sotong. Kau ni mulut. Kau tak macam nongkak sangat. Ha? Abang, akak, kalau abang dengan akak rasa saya ni tak cukup kreatif dan tak cukup lembut, sebenarnya saya memang lelaki lembut. Ha? Saya memang lelaki lembut. Saya memang lelaki lembut. Tapi saya terpaksa merahsiakan daripada mata-mata orang pekan ni untuk Tak. diri saya sendiri. Jadi saya terpaksa keraskan diri saya. Saya memang lembut. I actually is soft. Hey! I use the soft line. Hey, kau boleh tak jangan kacau customer kita orang? Ha? Dia orang ni customer aku tahu tak? Tahu tak? Ha. Hello. Lembut kan? Lembut kan? No. Diorang ni actually customer I, okay? Customer I. Hello. Actually, dia orang berdua dah masuk butik kita orang dulu, kan? Dia orang pergi saja je butik tu. Akan saja kan jalan-jalan kat butik ni nak tengok-tengok saja kan? Tapi memang dah ambil dengan kita orang dah confirm dapat. No, don't fuck with my heart. Hey. Diorang customer I, okay? Diorang customer I. Ya Allah. Cepat lembut. Akak, abang, dia sendiri pun tak siap. Akak nak suruh siapkan wedding akak. Memang jahanam. Jadi percayalah dengan kita orang. Kita orang punya package paling best ke dekat pekan ni. Memang paling best. Nyam saya ni, nyam saya sotong ni. Ni. Kita orang akan bagi tawaran yang cukup istimewa. Paling istimewa package. Hai, I tak faham lah apa benda package tawa-tawa ni. You all nak perkahwinan you jadi tawa, you take this. Hai. But if you nak the wedding, the suite, you take mine. You take my heart. Apa susu wedding? Apa Kau tu? tak betul kau tak? Kau ni tak betul, kau tak? Kak, jangan percaya kak. Okey, ambilkan kita orang. Kita orang lagi bagus. Sudah. Aku tak nak orang semua. Aku nak balik. Jom bang. Jom. You tengok. Pasal you all, I all punya customer chows. Hai, kau tu yang boleh macam kau tak? Hey. Iya, geramnya aku, Berani dia orang rampas customer aku, Tak guna betul. Sorlah. Kau nangis dah macam budak lembut dah. Jadi lembut. Weh, mana ada? Kau ni apa hal? Apa hal? Aku gerak betul lah dengan dia tadi. Ini semua customer tadi tu punya pasal. Keras, tak kreatif ni. Dia semua kreatif macam gagap. Ketat, baik. Jaga kau. Ya, geramnya aku dengan si sotong ni tahu tak? Dah elok-elok dah tadi aku adjust customer tu. Dah nak dapat dah tadi. Ya, aku nampak. Aku tahu. Geram je aku tengok. Kalau dia tak buat macam tu tadi memang confirm kita boleh dapat balik customer tu. Tahu tak? Kan? Kau pun nampak tadi kan? Sikit je lagi tadi tahu. Geramnya aku. Diorang ni kan. Diorang ni memang dasar tak ada customer. Sebab itulah aku nampak diorang desperate sangat. Sangat. Habis kita ni tak desperate sangat lah. Hari-hari memang customer kita ramai sangat kan? Sedih kita ni Season ni apa? Ji, aku ada idea, Ji. Aku ada idea, Ji. Ji, bangun, Ji. Aku ada idea, Ji, untuk kau, Ji. Ji. Apa lagi idea kau, Man? Ji, aku ada idea yang pastinya kita akan berjaya. Kita akan berjaya, Ji. Ji. Sudahlah, Man. Kau tak payahlah nak penat-penat fikir idea lagi, Man. Hati aku ni dah tak ada dah, Man. Dah pedih. Aku dah putus asa, Man. Aku dah putus asa. Ji. Kau janganlah putus harapan. Aku bukan putus harapan. Tak. Aku terima hakikat. Kau pun kena terima hakikat. Yang dunia ni memang kejam. Apa yang jadi kat aku sama dengan apa yang jadi dekat Basit. Basit mana ni? Basit budak hujung kampung. Yang kena tikam tu.
Oh, ayah kena tikam dengan budak Sabah tu kan? Ya, apa salah dia? Tiba-tiba perut dah berdarah. Apa salah aku, Man? Aku kena jadi gini. Yelah, patutlah aku tengok kat masjid. Sekarang gulung tikar je kerja dia. Takut kena tikam lagi lah tu. Dah, kau jangan nak cerita pasal Basit. Sekarang ni kau ni, hakikat kau ni belum mutamat lagi. Habis, apa yang mutamat? Apa yang mutamat, Man? Ha? Apa yang mutamat? Yang penting ataupun yang utama, sebagai wedding planner ataupun AKA Pak Andam kalau bahasa dulu-dulu je, ya kan? Kelembutan itu mesti ada. Betul lah kelembutan kena ada. Kena lembut. Lagi. Kelembutan itu gaya keyakinan pelanggan. Kau kena yakin. Kalau yakin tengok macam Abang Harun ni. Pakai langsir pun kat leher. Yakin lah tu. Oi, itu bukan langsir. Gebor tu. Selimut. Bang, saya nak tanya ni. Kalau kita nak betul-betul berjaya dalam bisnes ni, memang kena jadi lembut ke? Hei, mestilah. Orang yang lembut lebih kreatif daripada orang yang keras macam Ols. Nak tahu kenapa? Kenapa ya, Abang? Sebab dia ada punya dua jiwa. Jiwanya ialah dua jiwa. Nyanyi lah pula. Lagu Tim Maizura tu nyanyi tu. Nyanyi lah pula. Dah. Untuk menjadi seorang, ialah wedding planner, kena ada kelembutan yang mempunyai dua jiwa. Dua jiwa. Faham? Okey, ni nak tanya dulu ni. You all ni betul ke nak jadi wedding planner? Sekejap, Abang Harun. Yang nak jadi wedding planner dia seorang je. Nak jahanam dia seorang. Saya ni fotografer, ambil gambar. Betul. Tapi saya seorang je. Dia fotografer. Siapa nama ni? Nama saya Fauzi, bang. Beginilah, Zali. Bang, bukan Zali. Fauzi, bang. Fauzi. Begini, Fauzi. Sebenarnya bukan senang nak jadi seorang wedding planner. You kena reka fashion, you kena banyak buat gubahan, you kena pandai memasak, you kena pandai buat reka pelamin, tumbuk sambal. Itu masuk dalam bidang masakan. Tumbuk sambal. Lucu, Abang Harun. Itu dalam bidang masak. Oh, okey. Nak tanya, you all rasa kan kerja-kerja ni semua yang I sebut tadi ataupun abang sebut tadi, kerja siapa? Bang, mestilah kerja wedding planner. Takkan kerja master chef pula. Ya Allah, jahanam betul lah budak ni. Tahulah, yang nak ditanya tadi, kerja lelaki ataupun perempuan? Orang perempuan. Kamu tu lelaki perempuan? Dia pun tak pasti, Bang. Jantina dia. Cuba Abang cek. Bang, saya perlukan masa, bang, untuk fikir benda ni, bang. Bang, dah macam ni, bang. Mestilah lelaki. Tahu pun lelaki kan? Jadi untuk kita buat kerja-kerja orang perempuan ni, kita kena ada roh. Kita kena ada semangat perempuan di dalam jiwa kita. Tengok macam abang ni. Tengok macam abang ni. Ya? Tengok betul-betul. Lembut. Lemah. Lentok. Aduh. Apa benda pula lemah, lembut, lentok ni, bang? Bermaknanya, diri dalam kamu, atau dalam diri kamu tu, tak kena ada balik untuk cakap itu. Kena ada 3 prinsip ni. Okay? Lemah, lembut, lentok. Lemah tak payahlah. Lemah tak payah. Lemah tak payah. Lemah dia kendian. Alamak, bang. Tolonglah, bang. Tak fahamlah, bang. Tolonglah explain, bang. Tak. Abang malas nak terangkan sekarang. Nantilah. Tapi sekarang ni, I nak memperkenalkan you all kepada seorang yang dulu ni keras. Tapi sekarang dah lembut. Bukan senang dia nak lembut. Sebab dia keras dulu. Abang berjaya lembutkan dia, bang. Ya, tunggu ya. Amir. Americas. Amerika. Lemah, lembut, lentok.
Kedai orang. Muntah ke tu? Tak ada bang. Perasaan mual tu datang bila saya tengok muka dia ni. Apa ke jenis nama Amerika pula dia ni bang? You ada masalah kan dengan nama tu? Tak ada. Tak ada bang. Hei, tengah hari aku Amir, Malek, Ika, Amerika. Faham? Jangan muntah. Okey lah ni. Okey. Aku sikit rasa selesa pun tak ada, Man. Keras je, kaku je rasa macam tu. Lama-lama nanti okey lah. Mana ada benda yang baru buat dah okey. Kau janganlah cakap kuat. Cakap pelan sikit. Kamu aku dengar kan. Dia belum tidur tu. Yelah, tapi... kalau mak aku dapat tahu macam ni? Kau tak payahlah beritahu mak kau. Kau tak payahlah post kat Facebook ke, kat Twitter ke. Ya, aku tahulah. Aku cakap kalau kantoi. Kalau kantoi macam mana? Man, ini kalau kantoi ni bukan kecil punya hal ni. Ini mak aku, sabat aku ni. Mandi aku, Man. Tak payahlah kau fikir-fikir kantoi tu. Sekarang kau fikir macam mana nak bayar duit kat pun tiap-tiap bulan. Tahu, kau satu customer tak ada lagi. Kau dah fikir kantoi. Macam mana nak bisnes macam ni? Cantik tak kabut? Kamu ni ada-ada aja. Mira, macam mana bisnes kamu dekat butik itu? Bisnes? Okey sangat ya. Ramai customer datang. Hari-hari ada customer. Ya ke? Sekarang ni ramai kau orang buat majlis perkahwinan ni. Ramai. Ayah je yang tak tahu. Ramai orang nak kahwin sekarang ni. Kan orang kan? Ramai kan customer kita. Sekejap. Aku kena jawab. Apa tadi? Masa kahwin? Kahwin. Ramai kan customer kita. Ramai sangat pakcik. Ada yang kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 pun ada. Sangat ramai. Seram. Mira, kalau kamu nak menipu, pastikan yang kamu ni memang pandai menipu. Kalau tak, lebih baik jangan. Mira, ayah bagi kamu modal dan peluang untuk kamu menjalani bisnes kamu sendiri. Sebab ayah nak tengok anak ayah semua percaya. Kamu tu graduan rekaan fashion dan business. Sebab tu ayah yakin. Tetapi kalau kamu tak boleh buat, kamu kena beritahu awal-awal jangan sampai kamu mengalami kerugian yang lebih besar. Faham tu? Ayah balik dulu. Roy! Hey! Buta ke? Kau yang buta. Kau lah yang buta. Kau yang tak apa orang. Bodohlah dia ni. Menyusahkan orang tu tak? Aku benci kau. Aku yang benci kau. Aku benci kau. Menyusahkan orang lah. Sotong ni. Benci betul lah. Apa sotong-sotong? Aku lelaki tulen tau. Tulen apa? Buta ke? Mata pun tak nampak. Mira. Asal ni? Dia ni lah. Buta langgar orang. Sotong ni. Ouch. Au. Nama saya Fauzi. Aku rasa macam tak cukup. Yang ini cukup, tapi ni. Aku macam confused. Ni macam bukan kita punya kan? Cuba tengok. Takut dah tertukar ni. Alah. Licik lah. Ni mesti tadi sebab tertukar dengan si sotong tu lah. Okey, so sekarang nak buat apa? Apa
macam mana lagi? Kita kenalah asingkan barang dia, barang kita. Lepas tu pergi kat sana tu, pulanglah balik. Oh, lecehnya. Okey. Yang ni semua okey. Tapi kan, aku macam pelik tau. Tadi tu tengah sibuk-sibuk bergaduh kongkang-kongkang kat situ. Sempat pula dia salam aku, ulur tangan dengan jantan dia tu konon-konon nak kenal dengan aku. Hei! Dia syok kat kau kot. Choi, kau ingat aku suka? Sorry, not my taste. Alah Norel, kalau dah jodoh, bukan kira taste ke tidak. Nah. Tu barang kau. Kita orang nak barang kita orang balik. Apa? Pekak ke? Mana barang kita orang? Kat sana you all. Tak asing ke lagi? Barang you kan asing lah sendiri. Kenapa you ni Amal. Cepat. Bukan dia sebab dia pernah ada jom lah. Dah. Hey! Bye y'all. Sana datang bucik I lagi. Ini namanya jalan catwalk. Catwalk ni sebagai orang lembut kan, orang lembut-lembut macam kita ni, ya, kita harus berjalan dengan jalan yang tersusun dan teratur. Bukannya macam seorang lelaki berjalan terabur dan bersepak-sepak. Okey. No. Ya? So mulai hari ini kamu akan diajar oleh abang punya assistant, ya. Tunggu ya. Amir. America. Ya. Come. Ya, Mahal. Amir. Amir tolong ajarkan Fauzi ni jalan cara catwalk. Boleh ya? Okey. Jap. Abang rasa kan nama Fauzi tu macam abang rasa macam nama Fauzi tu tak glamour lah, tak ada rasa dalam ni, kan? Abang rasa elok kalau Fauzia. dia tukar kepada nama yang lebih lembut, lemah dan lentok. Bang, Fauzi je tak boleh ke? Bukan tak boleh sebab bila tak sebab teruk bang. Betul. Pada dapat dah. Apa kata kalau kita tukarkan pada nama Jimat? Gigi. Kan sedap kan? Gigi. Dekat-dekat dengan jijik bang bunyinya. Dah. Jangan fikirkan benda tu. Fikirkan Gigi saja. Gigi. Okay. Bang. Terasa dekat sangat nama tu dengan hati. Sekali lagi bang. Gigi. Bolehlah bang. Saya suka nama tu. I like it a lot. Okay. Amir, ajar ya, catwalk ya. Okey. Anak ke belakang kejap nak menumbuk sambal je. Menumbuk sambal. Abang memang kuat masak ke? Hobi. Apa kau ni? Man. Man apa, Man? Aku rasa aku dah tak menjadi lembut lah, Man. Kau jangan nak buat perangai. Kau dah ada pelanggan. Ni apa hal pula ni? Yelah. Aku tahu sekarang ni kita dah dapat pelanggan. Tapi kalau aku teruskan benda ni, Man, aku risau aku akan terlepas sesuatu yang lebih berharga tau. Lebih berharga daripada pelanggan. Apa yang terlepas ni? Nak kata kau naik bas hari-hari, kau naik motor, naik kereta pergi kerja. Kau terlepas apa? Man, aku rasa aku
Aku dah jatuh cinta, Aman. Inilah budak-budak zaman sekarang ni. Pasal cinta kira dia lupakan. Kau apa hal ni? Kau jangan main-main, Puji. Aku ni pun manusia tau. Manusia normal tau. Ada hati, ada perasaan. Dia nak datang, dia datang, Man. Kau tak boleh nak alam-alam. Yelah, memanglah macam tu. Tapi kau pasal cinta, masa depan kau macam mana? Tak lagi satu ni, kau nak bercinta dengan siapa ni? Dengan siapa kau nak bercinta? Awet butik sebelah tu. Awet butik sebelah? Yang mana satu? Yang badan sedap ke yang kurus? Yang kurus? Alah, itu aku nak. Aku tengah cuba. Macam mana kau boleh try itu pula? Kau ingat dia nak kau ke? Kau dengan badan lembut macam ni. Kau ingat dia nak? Dia tu mesti tak nak punya. Memang taklah dia nak aku macam ni. Sebab tu aku nak balik macam dulu balik. I want to be back myself. Alah, dia nak jadi keras balik. Kau gila, mana boleh nak jadi keras balik? Kau kena teruskan jadi lembut macam ni untuk masa depan kejayaan kau yang sedang berkembang ni. Toki kira duit. Nah, Toki. Ines Cafe O. Maknanya. Kaya tak? Alhamdulillah, bulan ni nampak jadi bagus sikit lah. Sudah masuk sikit. Bagus. Sebenarnya kan, bagus-bagus ni, aku nak cakap senang sikit, cepat sikit kau boleh bayar gaji aku sebab aku nak cari rumah sewa lain lah. Kenapa pula kau nak cari rumah sewa lain? Duduk je lah sini. Tak boleh lah, aku macam segan dengan bapak kau. Kenapa pula kau nak segan dengan dia? Dah tentu dia tahu yang kita memang kawan baik daripada zaman sekolah sampai ke universiti sampailah ke sekarang ni. Duduk je lah sini. Kan, sebab aku tak nak nanti bapak kau anggap aku ni macam beban. Kau ni, ada ke sampai situ pula fikirnya? Aku pun suka je kalau kau duduk kat sini teman aku. Taklah kau nak tunggal, kan? Ke kau nak duduk rumah sini sebab senang kau nak keluar dengan boyfriend kau tu? Bila pula aku ada boyfriend? Itu yang Mamat sotong tu. Yang sotong tu. Tak kuasa, aku tak nak, aku tak suka lah kau ni. Ini konon. Ya. I sebenarnya tahu butik you ni melalui internet. Kebetulan anak I nak kahwin dengan orang sini. Dan kebetulan pula father you kawan bisnes I. Oh, terima kasihlah Datin sebab pilih butik kami. No, I belum confirm lagi. I baru nak survey. Kalau butik you all okay, I pergilah projek tu kat you. Apa konsep yang you pernah buat? Wedding konsep. Datin cakap je konsep apa Datin nak. Kami akan buat ikut selera Datin. Datin macam ni Datin. Kita dua ni sebenarnya memang dah pakar dah dalam bidang ni. Jadi jangan risau. Don't worry. Betul lah. Boleh percaya ke ni? Okey. I bagi you all peluang. Nak tak? Nak. Mestilah nak Datin. Datin cakap je apa yang Datin nak. Kami akan buat betul-betul ikut selera Datin. Perkahwinan anak lelaki I ni amat bermakna bagi I. Kerana dialah satu-satunya anak lelaki I dalam dunia ni. Jadi, I tak nak you all gagalkan apa yang terbaik yang I telah aturkan untuk dia. Faham Datin. Kalau faham, I nak you sediakan satu proposal konsep perkahwinan berasaskan tema campuran Bali, Jawa, Melayu, Inggeris, Belanda dan Jepun. Ni konsep zaman penjajah ke apa Datin? Boleh ke tak ni? Nak. Boleh Datin. Tapi kalau campur-campur banyak macam tu, biasanya kos dia ada sedikit tinggi Datin. I tak kisah pasal kos tu. You letakkan dalam proposal tu, nanti I tengok. Baiklah Datin. Kami akan siapkan proposal tu secepat mungkin dan saya akan hantar nanti pada Datin ya. Okey.
Kalau macam tu, kita buat tema dalam taman. Nanti tempatnya I bagi tahu you. Baiklah. Mira, aku pening sekarang ni. Aku tengah fikir macam mana konsep yang dia nak tadi tu. Kau rasa kau tahu tak? Sebenarnya, aku pun tak tahu sangat. Tapi, rugilah kalau kita tak buat. Okey, tapi masalahnya sekarang ni kita tak pernah handle tau wedding yang besar macam tu. Kau rasa kau boleh buat ke? Kau mampu? Kau ni, kalau awal-awal dah fikir macam ni, sampai bila-bila pun kita tak mampu. Memanglah betul kau cakap ni. Tapi aku rasa kita tak boleh handle sendiri benda ni. Macam ni. Aku sebenarnya macam ada idea lah. Kita minta tolong orang. Hesh, kau ni. Untung pun tak pernah merasa, baru nak merasa nak kena kongsi dengan orang lagi. Tak nak. Kadang-kadang kita kena share dengan orang. Daripada kita tak buat langsung, rugi mana satu kau nak? Kita try dulu Kalau menebang si pohon jangan tinggi. Wah, hati senang nampak. Siap menyanyi. Nak masuk Akademi Fantasia ke? Man, aku kalau nak masuk, dah lama aku masuk. Macam si Malik. Malik anak Rahman ke? Tapi tahun tu dia masuk, baru nak nyanyi, terkucil. Ramlah Ram menang tahun tu. Pego baju ada apa? Ada love kat sini kan? Ni, aku bawa balik daripada tangkap gambar orang. Wah, ada event? Tak adalah. Ambil gambar awet. Lawa, Poji. Lawa? Oh, kau boleh ngorat. Aku tak boleh. Bukan tak boleh. Ada ke perempuan nak ke bentuk macam kau ni? Lagi satu pun ni jalan yang kau pilih. Nak buat macam mana? Sedih aku memikirkan nasib aku. Man. Dah siap. Macam mana? Cantik tak? Cantik. Cantik kan? Macam Kak Pun. Kak Pun kalau pakai tenggelam kau tinggi ni baju ni. Dah lah, Man. Aku nak pergi tukar baju dekat belakang. Nak tukar baju buat apa? Balik je lah pakai baju ni. Kau gila? Kau nak jadi macam si Zabidi? Kenapa dengan Zabidi? Kau tak ingat dulu dia jadi apa? Malam jadi nyah, balik lupa nak tukar baju. Dikerat-kerat dengan mak dia. Aku tak nak. Biar dekat sini je yang aku lembut, cantik, menawan, lemah, lembut, lentok. Tapi kat rumah, jantan. Okay? Excuse me. Orang gila je lah yang kerja sampai pukul 3 pagi ni. Tak, aku tengah nak buat baju untuk siapa anak Datin Sabariah tu. Konsep penjajah tu. Dah lah, aku tengok semua ni kau dah macam orang gila dah. Tidur lah. Hai. Baru pukul berapa dah menguap bagai? Aku dah cakap dengan kau dah. Kau mesti mengantuk punya, kan? Alah. Aku tak tidur pun sebab buat kerja kan.
Ya, aku nampak kau buat kerja. Aku belum buta lagi. Tapi, macam mana otak engkau nak berfungsi dengan baik kalau rehat pun tak cukup? Taklah. Aku sebenarnya dah stres, dah tension sangat. Aku tak boleh nak design apa-apa pun untuk baju nak datin ni. Tak ada. Aku dah cakap dengan kau awal kan? Memang kita tak boleh nak buat benda ni. Susah. Kita tak expert tu tak benda ni. Habis tu takkan nak tolak job ni kot. Kalau aku tolak job ni, macam aku nak bayar gaji kau? Aku tak suruh kau tolak pun. Aku tak pernah cakap pun macam tu. Tapi aku suruh kau bekerjasama dengan butik lain. Kerjasama dengan butik lain? Yang ada dekat sini, yang aku tahulah, butik ni dengan butik sesuatu. Tema apa tu? Ha? Tak pernah dengar pun. Apa dia? Melayu, Belanda, Inggeris, Jepun, Jawa. Tak pernah dengar? Tak pernah. Okeylah, macam ni lah. Tujuan kami datang ke butik kau ni sebab kami tengok butik kau ni macam sendu je kan. Macam tak ada orang je datang. Jadi, memandangkan kami ni banyak sangat job sampai tak pernah. Jadi untuk kali ni kami ingat macam nak bekerjasama lah dengan kau. Nak tak? Kalau tak nak, tak apalah. Kami cari butik lain dulu. Nanti dulu. Siapa cakap I tak nak? MOJ. Mau okey je. Betul ni okey? Betul. Okeylah, kalau macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Apa masalah dia ni? Malu tapi mau. Jangan mengawal perhubungan engkau. Mau ku serah diri bila nak bermanja kasih. Tapi sebelum itu renungkan. Ku wanita bekerja, punya impian dan cita. Tak bergantung harap untuk berdikari. Dan diriku hanya butuhkan masa tertentu. Bercengkerama dengan lelaki. Jika mahu menjadi pacarku, haruslah ikut rentangku dulu. Tak selesa di awal senyap dan didominasi. Hey, hey, sebelum kita melangkah jauh, haruslah ikut rentangku dulu. Dari gerak-geriku diramu. Macam jauh sangat lah. Kalau dia mana pergi Jepun, mana pergi Belanda, mana pergi Inggeris ni bagai tu. Hello. Sometimes you come here to make research, then you talk them out. Hey! Tak, sekarang ni kalau tu tak sesuai. Patutnya macam letaklah kali-kali ceria. Barulah nampak kan? Hello. Sudah. Tak payah nak hello sangat. Aku ambil gambar daripada tadi, daripada siang sampai ke pagi sampai ke malam. Tak settle-settle lagi. Jom kita pergi makan dulu. Aku dah lapar dah ni. Faham? Wait. Guys, I think that's a good idea. Let's go. Go now. Oh, it is a good idea. It's a good idea. Take it and go. Okay. Kita masih banyak lagi kekurangan tau. Kita kekurangan daripada segi rekaan, pemilihan warna. Actually, kita kekurangan segala-galanya tau. Everything. Habis tu, macam mana ni? Okey, aku rasa kita perlu minta bantuan orang yang pakar dan yang lebih berpengalaman. Siapa pula? Aku tahu siapa. Aku tahu siapa. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Ah, Cuma ayam kita dah sampai. ternyata memang tepat sekali. You all memilih Abang Harun. Sorry. Abang Harun pula. Abang Als sebagai perunding you all. Apa temanya? Bali, Melayu, Jawa, Belanda dan Inggeris.
Jepun tak ketinggalan. Sekali. Bali, Melayu, Jawa, Belanda, Inggeris dan Jepun. Cukup. I dah tahu dah. Okey, I dah tahu dah. Pening pula. Amers! Ya, Behar. Oh, pantas betul datangnya. Amers, tolong siapkan kelengkapan kita dah mula kerja. Kelengkapan gapo, Behar? Kelengkapan kerja lah. Kelengkapan apa lagi? Iyalah, tapi Behar ke ada banyak kelengkapan. Mune. Kata pula. Tak boleh harap lah budak ni. Betul, tak boleh harap, betul. Tapi tak apa. You all stay, okay, stay. I juga yang kena buat kerja. Stay. Oh, my cik. Siapa mana kita tadi? Sampah mana pula? Sampai. Oh, sampai. Ingat dia carutkan kita tadi. Sampah tiba-tiba kan? Ya Allah, budak-budak berdua ni dah macam tongkang pecah lah baju bersepah-sepah. Bukannya reti nak kutip. Dah masam-masam dah. Allah, budak-budak. Tengok tu. Situlah, sinilah, inilah semua dia tangkutnya. Apa ni? Kejap nak tengok tu apa dia tu. Hai. Cantik pos. Best kan? Kat sini. Release tension, lepas tu nak buat kerja. Tempat ni memang tenang. Kenapa awak tak join untuk ambil gambar? Siapalah nak ambil gambar dengan I ni? I ni kan lelaki lembut. Tak adalah. Jangan cakap macam tu. Kita kan semua sama je. Mana ada apa-apa beza pun. Banyak beza. I ni tak sama macam lelaki-lelaki lain. Siapalah nak dengan lelaki macam I ni? Tak adalah. Adanya tu, awak je yang tak pernah nak cakap kot. Tak payahlah nak ambil hati I sangat. Cuba awak beritahu awak punya rasa hati tu. Mana tahu kot ada yang nak mendengar. Kan? Apa je lah you. I can take care of my heart. Assalamualaikum. Mak. Oh, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Buat apa kat sini? Ada kau tengok aku beronggeng kat sini? Amboi, kau mainnya garang lagi, Mak ni. Dah kenapa pula ni, Mak? Sebab selama ni bila aku berlembut kau pijak aku. Sekarang sukati akulah. Aku nak garang ke, aku nak kasar ke, aku nak rough ke, sukati. Amboi, rough. Besar mak aku ni. Mak ni makin lama makin teruk ni, Mak. Mak usul balik Mak dah monopos lah. Oh my God, Abang Har. Is this all the paperwork? Yeah. Oh
my God, we all like it now. Ni Abah, ni semua dah lengkap dah ni. Dah lah. Abah, design semua dah ada dah. Iyalah. Ya Allah, dapat lurah patung tu tak orang. Ni siap dengan sebuah harga sekali ke? Ya. Excuse me. Berapa keping semua ni? Ada kaitan ke? Okey. Kalau macam tu, semua design dah ada, sebab harga dah ada. So lepas itu kerja Mira pula lah. Nak kena hantar proposal ni dekat Samaria. Penatlah. Ya. You all, I rasa kita dah boleh proceed yang ni, you all. Yang ni pun cantik. I rasa yang ni pasal dia ada ropol-ropol yang macam... Datin ni mesti suka. I rasa dia ropol dia macam Vogue the best. Man, mak aku, Man. Ni kenapa dia? Terlenggang-lenggang, tergolek-golek, terlenggek-lenggek. Kenapa ni? Kenapa? Mak, dengar dulu. Biar Poji explain everything dengan Mak. Okay, Mak relax, okay? No need to explain. Let me explain. Berapa kali dah Mak cakap kalau nak jadi tukang jahit ke, nak buka butik ke, jangan nak berlambat-lambat. Why? Mak, janganlah marah, Mak. Malu orang Poji tengok orang macam ni, Mak. Mak, relax, Mak. Dengar dulu. Biar Poji explain everything, Mak. Actually, Mak. Actually. Pukul dia. Sebelum Mak kau pukul. Ya, kau carut. Hei! Kau pukul, Mak. Siti. Ma. Siti. Abang. Tak kita ingat. Ingat. Mak. Abang Al. Mak, mengucap, Mak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mak. Bukan dah buat ni Poji. Poji dah buat apa kat Mak? Maafkan Poji, Mak. Maafkan Poji. Poji boleh terangkan semuanya, Mak. Poji ni nakal lah. Ni semua kau punya pasal kan? Sebab kau memang ada dengki dengan aku. Sebab tu kau ajar anak aku macam ni. Sebab kau memang berdendam dengan aku kan? Astaghfirullahalazim. Manalah aku tahu Fauzi ni nak kau? Mak dengan Abang Har ni saling mengenali ke? Lebih daripada tu. Sebenarnya mak kau ni Siti ni, dia bekas kekasih abang. Begini ceritanya. Abang perlu lakukan semua semata-mata untuk mengejar cita-cita abang. Abang memang tak sayangkan Siti. Siti? Siapa kata abang tak sayang? Abang sayang. Kalau tak sayang, takkan abang boleh cakap kat Siti jangan tinggalkan abang? Tapi Siti malu abang. Apa Siti nak cakap dengan keluarga Siti? Yang Siti bersuamikan seorang lelaki lemah macam abang. Siti. Abang saja berpura-pura lembut. Abang saja memondangkan diri abang semata-mata untuk perniagaan, Siti. Oh, jadi abang sanggup lagi hidup dalam kepura-puraan? Kalau abang betul-betul sayangkan Siti, abang lupakan hasrat abang. Tapi kalau abang sibuk sangat nak jadi mak andam dan sanggup melembut-lembut tu, abang lupakan Siti. Siti. Sejak hari itu, abang tak menghubungi Siti sehingga hari ini. Sebabnya cinta abang tu yang terlalu rapuh. Siapa kata? Cinta kau tu yang rapuh. Kau tu yang tak teguh. Sampai muncul je Fauzi.
sanggup kau kahwin lain. Sedangkan aku ni membujang sama ketua. Ada muka kau. Siapa suruh kau tak kahwin? Cuba kalau kau kahwin, kau jadi macam aku dapat anak macam ni tau. Sampai hati kau Siti. Dah lah, tak payahlah. Ungkit-ungkit kisah lama tu. Fauzi. Ya, bang. Mulai hari ni, kau dengar nasihat mak kau ni. Yang pentingnya, kau tak payah nak lemah lembut. Nak buka butik ni tak payah nak lemah lembut. Yang pentingnya kau berusaha, rajin. Itu tanda kejayaan. Okey, bang. Baik, bang. Setelah saya amati dan teliti konsep yang you all bentangkan ni, I rasa I suka. Desain pakaian you all, gubahan pelamin dan jamuan, konsep hiasan taman, fotografi dan rakaman video, semuanya memuaskan. Tahniah. Saya setuju melantik you all jadi wedding planner anak I. Tahniah. Tahniah. Terima kasih banyak, Dik. Terima kasih banyak, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira. Jauh tu belum? Yelah. Kira masa depan, mak dah tak suka. Awet pula tak ada. Tahu lah, dah nasib agak. Tapi bisnes makin okey kan? Nasib baik ada bisnes tu. Kalau tak tahulah apa jadi dengan diri ini. Awak dah luahkan apa yang awak rasa pada gadis pilihan nanti awak tu? Belum. Kenapa tak? Taklah. Rasa macam tak okey lah. Macam apa orang kata tak sesuai. Habis tu macam mana? Habis tu apa lagi? Cari lain lah. Yang lebih sesuai? Ya. Yang orang kata lebih memahami dunia kain, jarum dan gunting. Senang. Kebetulan saya tengah cari calon suami. Dan kalau boleh saya nak calon suami saya tu dia jahit baju pengantin kami nanti. Awak nak cuba? Awak ni betul-betul ke ni? Saya tak nak cakap banyak. Tapi saya harap saya boleh jadi seseorang yang boleh memahami dunia kain, jarum dan gunting awak. Apa ni? Apa?